Korang dah try tak kuih Thailand yang viral ni? Sebelum ni saya dah pernah buat dah. Tapi hari ni untuk buka puasa saya nak cuba lagi versi gula merah and pandan. Okey, mula-mula kita masak dulu. Dia punya santan dekat dalam tu 30 gram tepung beras, 25 gram gula, daun pandan, 350 ml santan dan garam. Kacau dulu semua bahan-bahan ni baru buka api. And then bolehlah sambung kacau sampai dia dah smooth and silky macam ni. Boleh masukkan ke dalam piping bag. And then ketepikan dulu. Untuk bahagian luar dia pula, kita guna 30 gram tepung kacang hijau, 50 gram gula, garam, 300 ml air pandan dan sedikit pewarna hijau. Senang je nak buat kuih ni. Kacau-kacau je semua. Lepas tu masukkan ke dalam acuan. Masukkan separuh je, jangan penuh-penuh tau. Sebab nanti kita nak pipekan santan yang kita dah masak awal tadi. Untuk versi gula merah ni sama juga sukatan dia. Cuma saya tukarkan air pandan tu kepada air gula merah. Macam biasalah masak sampai pekat macam ni and then buat step sama. Dah siap semua tu, boleh sejukkan dulu kuih ni dalam 1 jam sebelum korang keluarkan dari acuan and hidang. So tu je lah, kuih ni cantik dan sedap. Patutlah ramai peminat. Lebih kurang nona manis kita tapi dia ada rasa kenyal-kenyal sikit. So korang jangan lupa cuba.